Russian Sleep Experiment. Cerita ini mengisahkan tentang 5 orang banduan politik yang telah pun dijadikan sebagai uji kaji eksperimen tidur yang sangat kejam. Mereka semua ditempatkan di dalam sebuah bilik gelap dan diletakkan gas sebagai satu penghalang untuk mereka tidur. Pada mulanya, para banduan ini hanya mengalami simptom-simptom biasa seperti kekurangan tidur, halusinasi dan juga keletihan. Tapi lama kelamaan, apabila mereka dibiarkan di dalam bilik itu, tingkah laku mereka mula mengerikan. Mereka mula bertindak ganas, mereka mula mencederakan diri sendiri dan juga sesama lain, serta mereka mula mengalami perubahan fizikal. Badan mereka mula menjadi kurus dan mental mereka mula tidak stabil. Keadaan diorang ni semakin buruk sehinggakan ada seorang banduan yang mati dan banduan yang masih lagi hidup mula gila dan mempunyai kecederaan yang sangat parah. Kelakuan banduan-banduan ini jadi semakin pelik. Ayat-ayat yang dilontarkan oleh banduan-banduan itu adalah seperti keep cutting, maksudnya teruskan potong. I must remain awake, maksudnya aku perlu terus berjaga. We are no longer want to be free, maksudnya kami sudah tidak mahu dibebaskan. Dan akhirnya I am the darkness inside you all, maksudnya mereka adalah kegelapan yang berada di dalam diri kita semua. Ini adalah ayat-ayat yang dicakapkan oleh banduan-banduan tersebut. Cerita ini berakhir dengan satu kejutan menyatakan bahawa eksperimen itu masih lagi diteruskan walaupun selepas kematian banduan-banduan tersebut, dengan pihak berkuasa Soviet cuba untuk menyembunyikan segala bukti tentang eksperimen ini. Russian Sleep Experiment kekal sebagai salah satu cerita yang amat menyeramkan yang mengingatkan kita tentang bahayanya kekurangan tidur dan kejamnya eksperimen manusia. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di Shimo Sashimi, okay? Assalamualaikum. Shh.